Novo LC ni bunyi dah macam kapal selam. Kisahnya owner ni sebenarnya datang naik motor Novo LC dia yang lain. Masalah timing tak lekat, yang datang nak buat service offset. Jadi bila kita adjust dia punya carburetor sahaja, terus elok timing, masalah timing. So terus tak jadi nak buat service offset. Lepas dari tu owner tu balik and then bawa motor Novo LC lain yang warna merah ni pula. Aku rasa owner ni yang penyimpan koleksi Novo LC banyak-banyak kat rumah lah. Tapi tak apa. Motor ni kita tahu masalah CVT. Jadi bila pertama kita cabut skru cover bahagian CVT ni. Masalahnya baru skru pertama aku nak buka dah loose. Memang datang dah loose ni, bukan salah aku apalah nasib. Tapi tak apa, kita buka skru yang lain dulu, mana yang boleh buka. Aku tengok yang skru tengah ni pun macam loose juga ni. Tapi tak apa, aku try ketuk dulu, and aku pakai gun, aku tembak. Rupanya bulat dah terus. Memang tak boleh nak buat apalah. Aku try buka tengah-tengah ni, aku nampak macam loose juga ni. Aku ketuk sikit, aku tembak, boleh pula keluar. Nasib baik boleh. Benda yang tengah ni memang tak boleh nak buat apa tu. Tak apa, kita buat magic-magic. Sana cara dia senang je. Kita ambil grinder kecil, biasa terpotong rantai, and then kau grind dia punya skru tu, buat satu lane. Lane macam ni lah kan. Bila kau ada satu lane ni, tempat untuk kau nak pahat. Ambil skru dia belepek, ni kau ketuk ikut arah buka. Itu cara paling mudah sebenarnya. Tak perlu nak menghancurkan skru tu sampai jahanam kan. And then dia dah pusing, aku pusing keluar macam biasa. Ini kalau cara paling mudah kau nak bawa kat rumah. Tak perlu nak hancurkan skru sebenarnya. Tapi tengok condition skru lah. Ada skru yang tak boleh nak potong macam ni, susah kau kena pahat lah. So dah boleh buka skru ni, kau buka segala skru yang ada. Nak buka bahagian CVT ni sebenarnya. Tapi sebelum tu aku nak cabut straw ni dulu kan. Straw ni sebab apa? Benda daras. Kenapa motor ni bunyi bising? Adakah belting putus atau apa? Roller makan ke? Aku tengok macam motor ni berhabuk teruk. So bila aku ketuk keluarkan dia punya tube ni, aku tengok ada habuk-habuk, tapi tak ada teruk sangat habuk ni kan. Tapi tak apalah, kita buka je lah macam biasa lah kan. So kita tarik je mangkuk CVT ni keluar. So bila aku tarik je mangkuk ni keluar, Allah, kau tengok sendirilah, penuh. Mana datang habuk besi banyak-banyak dalam bahagian CVT mangkuk ni. Ini kau tengok bahagian casing depan ni pula. Ini kesan puli depan bergeser dengan bahagian mangkuk ni, kau nampak sendirilah. Aku boleh goyang pakai tangan, dengan ni dah berlubang, tak boleh nak buat apa, habis jahanam. Aku harap dia punya crankshaft ni elok dah trip dia ni kan. Kalau kau tengok sampai ada lubang lah, dia punya puli depan ni, aku tak tahu mungkin dia pakai ori ke atau pakai macam ori ni. Tapi macam mana boleh jahanam. Tapi tak apa, kita buka dulu. Bila kita buka pun memang ketat teruk. Kau tengoklah skru pun memang dah loose habis. Kalau dah skru loose habis ni, harapan lah kalau crankshaft ni nak makan 50-50 lah kan. Kita tengok dulu crankshaft dah. Harap-harap selamat tak kena overhaul lah motor ni. Tapi malangnya bila aku tengok dia punya crankshaft trip, memang dah makan teruk. Tak boleh nak buat apa dah kali ni. Tapi tak apalah, kita try cabut dululah kan. Ini kalau kes macam ni biasanya buat trip pada luar, tak apa overhaul terus. Tengok mana yang mudah, tercabut dulu puli belakang, kita nak fikir pasal puli depan. Kau tengoklah bila aku cabut puli belakang ni penuh dengan habuk besi dekat bahagian puli, dekat bahagian dia punya clutch bell ni. Memang tak boleh nak buat apa. Motor ni memang teruk jahanam habis. Puli depan ni sangkut, tak boleh tarik pakai tangan. So aku tak boleh congkir pakai skru dia berlepeh. So bila aku congkir skru hati, akhirnya boleh juga keluar. So memang ketat lah. Bila aku congkir, kau sendiri nampak lah habis jahanam sampai berlubang dia punya bearing crankshaft ni. Bukan bearing crankshaft, rumah crankshaft puli depan ni. Kau nampak sampai berlubang. Ini kalau tengok ni boleh nampak masa depan ni. Kau tengok dia punya trip crankshaft ni, kau tahu habis makan. Ini memang dah hancur jahanam teruk. Memang tak boleh nak buat apa lah. Crankshaft memang tak boleh dapat selamatkan. Aku memang overhaul lah. Katanya belting pun sampai dah bengkok dah macam ni. Tapi belting tak adalah crack sangat. Okey je. Kau tengok bahagian puli belakang ni penuh dengan karat apa semua. Ini impit habuk terlalu banyak sepiang besi. Ini kita tarik keluar. Tarik keluar ni memang mudah je. Masalahnya bila aku tarik keluar, segala benda mak nenek jatuh. Dia pakai roller dah aftermarket rupanya. Dah custom punya, dah cair roller. Jadi kau yang tanya kenapa motor ni standard ke tak? Apa dia tak standard dah. Dia dah cair roller dah semua. Inilah risiko kalau kau nak main cair roller untuk performance. Semua benda ada risiko. Kalau kau tengok rumah tengah kau pakai puli depan ni pun dah jambi jahanam, dah rosak teruk. Ada punya ori pun dah tercabut. So ini memang tukar baru, memang tak boleh nak pakai dah. Tapi roller dia tengok tak ada makan teruk. Cuma masalah bush tengah ni aku tak boleh nak buat keluar. Aku terpaksa ketuk-ketuk sikit, hancurkan segala sepiah-sepiah yang melekat dekat adanya crankshaft ni sampai boleh keluar. Tapi masalah tak boleh keluar. So aku terpaksa cara lain. Aku ambil skru belepeh, aku try congkel, hancurkan, ambil pelayar, and then try kepit sepiah-sepiah yang melekat dekat crankshaft ni. Sebab aku tak boleh nak buat keluar. Bush tengah ni sangkut habis. Sebabkan puli depan tu yang jahanam yang dia melekat dekat crankshaft. Aku try ambil pelayar, paksa pusing, hapuskan segala-segala sepiah yang melekat, tapi still tak boleh juga. So aku ambil cara lain. Aku ambil skru dia belepeh, aku ketuk setiap-setiap jalur trip yang ada dekat bahagian crankshaft ni, nak hilangkan segala benda-benda yang melekat dekat crankshaft ni. So bila dah settle, baru aku boleh tarik keluar. Puli depan ni kau jangan cakap bush tengah ni memang tak boleh nak buat apa lah. And then kita cabut belakang ni, U-clip pun habis jahanam, habis semua tak boleh nak buat apa. And then aku pegang, memang tak boleh buat apa lah. Memang trip pun dah habis jahanam apa semua. Jadi kita tanya Cik Pomen, apa perlu buat motor ni? Mau apa? Yo, ini kirim sah mesti mau tukar punya. Ini satu sen mesti mau tukar punya. Mesti kena bahu punya. Kalau Cik Pomen cakap macam tu, memang itulah jawapan dia kan. So aku suruh Cik Pomen ni update dekat customer detail lah, hantar video and then explain dekat dia detail lah berkaitan condition motor dia ni perlu overhaul.
dan berapa anggaran costing estimate apa semua. Tapi owner ni sebenarnya ni memang dah agak motor ni kena overhaul, so dia dah siap hantar bayar deposit apa semua detail dekat bengkel siap-siap lah. So senang kerja, kita pun boleh terus proceed je buat motor ni. So nanti tinggal nak siap je lah motor ni bila kita nak buat. So untuk korang ada masalah motor skuter, boleh hantar dekat Dana Garage Tirai Kajang yang banyak fokus untuk skuter, dan Dana Garage Bukit Mewah Kajang pun fokus untuk buat motor skuter. Jadi yang player kat Pecai pula, jangan risau, kau boleh hantar dekat HQ, especially itu Dana Garage Empire, Dana Garage Masjid Jamek, Serdang dan Dana Garage Semenyih. Ikut mana dekat rumah kau. So papa boleh PM je.